Assalamualaikum, saya Arisa Arhana Betul Azlan, pengacara Skat TV TPSS SK Packer Darul Sungai. Pada hari ini, SK Packer menjadi tuan rumah pada satu program penting yang melibatkan kepimpinan sekolah daerah Dengul. Program perkongsian amalan baik pengurusan panitia RPT menghimpunkan guru besar dan juga pegawai pendidikan bagi berkongsi strategi maupun gugur pengurusan panitia serta persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan. Jom bersama-sama Skat TV merakam detik, menyebar inspirasi. Jom! Bengkel perkongsian amalan baik pengurusan panitia ini telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Packer dengan menghimpunkan seramai 26 orang guru besar sekolah-sekolah daerah Dungun. Selain itu, program ini turut disertai oleh 5 orang jurulatih utama yang hadir bagi menyokong sesi perkongsian dan perbincangan profesional. Puan Zahani Muhammad Samsudin dalam ucapannya menyatakan harapan agar semua bengkel RBT di sekolah dapat mencapai tahap pengurusan 5 bintang melalui amalan sistematik dan berterusan. Perkongsian telah dikendalikan oleh Tuan Guru Besar SK Packer iaitu Dr. Haji Alias Musa. Bersama saya sekarang inilah Dr. Haji Alias bin Musa, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Packer. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu, apakah fokus utama yang ingin disampaikan kepada semua peserta dalam kalangan guru besar daerah Dungun? Terima kasih Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan RBT SK Packer kerana telah berjaya mentransformasikan pengurusan RBT mengikut saranan yang disebut di dalam teras strategik KPM RPM 2026-2035 iaitu memantapkan prasarana fizikal dan digital di semua sekolah. InsyaAllah perkongsian kita pada tengah hari ini bersama dengan guru besar di daerah Dungun tentang amalan baik yang kita dah laksanakan di peringkat sekolah Kebangsaan Packer, kita nak sebar luaskan kepada semua warga sekolah khususnya dan juga warga guru besar supaya kita sama-sama dapat melaksanakan amalan baik tersebut di sekolah masing-masing. Alhamdulillah pada tahun 2025 SK Packer khususnya bilik RBT kita telah ditarafkan dengan penerapan 5 bintang. Oleh itu sasaran PPD Dungun untuk menjadikan semua sekolah di daerah Dungun ini khususnya bilik RBT mendapat penerapan 5 bintang. Semoga hasrat yang dihasratkan oleh JPN, PPD dan kami sendiri untuk melihat transformasi ini berjaya dilaksanakan tercapai insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Sama. Program ini diakhiri dengan majlis penutupan yang telah disempurnakan oleh Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Dungun, Encik Rosli Husin. Program ini diharapkan menjadi pemakin kepada pengurus panitia yang lebih sistematik dan berkelas tinggi di sekolah rendah daerah Dungun dan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Mantapkan kalkulasi setelah kompetensi. Jumpa lagi. Bye.